Allah suruh baca Quran, tapi yang paling besar sekali Quran ni apa dia? Alhamdulillah, tahun baru 1447 Hijrah. Kita dah masuk hari yang kedua bulan Muharram dah. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah, sihat lagi, Allah bagi badan yang baik, berikan nikmat, rezeki, hidayah. Itu semuanya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalan untuk balas atau jalan untuk kita menerima cara yang baik sebagai hamba yang bersyukur ialah mensyukuri nikmat Allah. Cara syukur, buat segala apa yang Allah suruh, tinggal segala yang Allah larang. Itu yang paling besar tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu Quran yang kita hadir pagi ini pun salah satu tanda syukur kita kepada Allah. Jadi bila masa tahun baru ni, kita buatlah azam atau fikirlah kita bagaimana cara untuk nak mendekatkan diri kita kepada Al-Quran itu sendiri. Ada tak peningkatan bacaan Al-Quran, peningkatan segi masa kita bersama Al-Quran. Kemudian soal pula sejauh mana kita memahami Al-Quran yang kita baca. Apa usaha yang kita buat untuk nak faham Quran yang kita baca. Sebab Quran ni adalah kitab panduan kehidupan, bukan hanya untuk dibaca. Allah suruh baca Quran, tapi yang paling besar sekali Quran ni apa dia? Untuk jadi panduan hidup. Kita baca tu dapat kita gunakan apa yang Allah ajar tu dalam Quran, kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Itu yang paling besar sekali. Jadi bila kita dah sedar, apa usaha kita untuk nak faham Quran pula? Ada kelas tafsir ke? Ada usaha kita baca terjemahan ke? Kita mula beli kitab untuk kita merujuk ke? Itu dah ada langkah-langkah untuk usaha faham Quran. Dah faham, yang terakhir apa dia? Tadabbur dan beramal dengannya. Faham isi kandungan Quran dan kita berusaha untuk apa? Untuk beramal dengan kefahaman itu. Itu namanya tadabbur Al-Quran. Tadabbur ni bukan mesti kita faham setiap patah perkataan, kena tahu segi bahasa Arabnya, kedudukan nahwu sharaf. Itu tidak. Tadabbur ni kita dengar guru bagi gambaran atau bagi khulasah ataupun ringkasan daripada kefahaman ayat. Dan dia kata ayat ni suruh kita buat ni, ayat ni suruh kita buat ni, Al-Quran suruh kita jaga ni. Maka kita beramal dengan perkara itu, dengan kefahaman itu sahaja. Itu pun tadabbur Al-Quran. Itu pun dah baik dah tu. Berbanding orang yang faham betul, faham sungguh-sungguh segi bahasa Arab, nahwu sharaf semua, tadabbur dah tapi tak beramal, itu tak baik. Maka kita sebagai orang awam hari ini jangan letakkan susah untuk dengan Al-Quran ni. Banyak orang tersusah, tak berani saya baca tafsir tu Ustaz, takut salah faham. Baca je lah, tak faham tanya. Usahalah hadir kelas-kelas tafsir Al-Quran. Maka di sana adalah azam kita untuk apa? Beramal dengan Al-Quran. Sekurang-kurang kalau kita mati dalam usaha kita nak faham Quran ni, Allah ambil nyawa kita. Di akhirat besok ada jawapan kita di hadapan Allah. Saya dah belajar baca, dah ada kelas tajwid, dah ada kelas hari Sabtu. Alhamdulillah ada usaha. Kemudian saya dah mula membaca terjemahan, ada kelas-kelas tafsir Quran, saya dah usaha. Walaupun tak banyak masa, tapi saya dah usaha dah. Yang ketiga, apa yang saya faham di Quran, saya dah mula amal sikit-sikit dah, semampunya saya. Jadi itulah jawapan kita di akhirat nanti. Selebihnya serah kepada Allah. Tak nak nanti di akhirat Allah tanya, kau faham tak? Tak faham. Beramal tak? Dah tak faham nak amal. Macam mana? Ngaji rajin. Faham? Tak faham. Tidak memenuhi syarat kriteria untuk hubungan kita dengan Al-Quran. Apalah untuk renungan kita di awal ni, sebenarnya awal tahun baru ni, masih belum terlewat untuk kita mula menghampiri Quran, memahami dan beramal dengannya, insya-Allah sampailah ke akhir hayat kita.